Saya tanya tadi Abang Yusof tadi, dia dah pernah pergi haji ke, dah pernah pergi umrah ke? Beliau kata belum lagi. Jadi hari ini saya nak umumkan kepada semua, doakan. Kita nak hadiahkan 2 tiket penerbangan umrah. InsyaAllah kita mengusulkan. Dan pulanglah Abang Yusof, dia nak pilih siapa nak ikut dia. Alhamdulillah. Saya buat ini semua kerana Allah Ta'ala. Saya tak ada minta mana-mana ujian. Ini semua rezeki Tuhan Allah Ta'ala. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya tak jangka benda ni boleh sampai jadi macam ni. Saya cuma jalankan amanah orang infak dan tanggungjawab saya seorang pekerja. Saya tak nak duit infak banyak. Saya takut ada yang tersalah pakai ataupun gelap mata. Terima kasih. Kita berikan keputusan gemuruh kepada Abang Muhammad Yusof kita.